Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua trader. Sekali lagi anda bersama saya Amar, Market Analyst anda di Torex Asia. Jadi, dalam video kali ini kita akan melihat analisa pasaran untuk minggu ini dengan fokus kepada tiga instrumen utama iaitu GBP USD, crude oil dan juga US Dollar Index ataupun DXY. Pasaran minggu ini dijangka masih dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti data ekonomi Amerika Syarikat, jangkaan kadar faedah Federal Reserve serta perkembangan geopolitik global yang masih memberi kesan kepada sentimen pelabur sepanjang minggu ini. Jadi mari kita lihat satu persatu apa yang trader perlu perhatikan minggu ini. Jangan lupa tonton video ini sehingga tamat. Okey baik, kita mulakan dengan GBP USD. Pergerakan pasangan ini banyak dipengaruhi oleh kekuatan US dollar serta kalau kita lihat perkembangan ekonomi di UK, jika data ekonomi Amerika Syarikat terus menunjukkan kekuatan, ini kebiasaannya akan memberi sokongan kepada dolar dan akan memberi tekanan kepada GBP USD. Namun, dalam masa yang sama, pasaran juga sedang menilai hala tuju dasar monetary Bank of England ataupun BOE. Jika terdapat jangkaan bahawa kadar faedah di UK mungkin kekal tinggi lebih lama, ini boleh memberi sedikit sokongan kepada pound itu sendiri. Jadi untuk minggu ini, pergerakan GBP USD dijangka masih sensitif kepada data ekonomi utama dan perubahan sentimen terhadap US dollar. Jom kita lihat apa yang berlaku kepada chart. Okey baik, di hadapan anda ni merupakan carta GBP USD. So apa yang kita boleh perhatikan, GBP masih lagi dalam untuk short period, kita boleh katakan masih lagi dalam trend bearish. Kita dapat lihat trend pergerakan pasaran masih lagi dalam cenderung kepada bearish area. So, apa yang kita boleh perhatikan, tapi kalau kita buka kepada time frame yang lebih besar, apa yang kita boleh perhatikan adalah secara overall, major trend masih lagi dalam posisi bullish. Okay, so seperti yang saya sebutkan tadi, untuk time frame yang lebih kecil, pada short period kita masih boleh perhatikan pergerakan mungkin lebih cenderung kepada melepaskan liquidity ataupun price correction, sebab kita dapat lihat ada satu price yang sangat positif yang dekat atas ni yang mungkin boleh dicapai daripada sudut technical analysis. Kalau kita perhatikan untuk GBP menukar arah ataupun perubahan arah daripada bullish trend kepada downtrend, kita boleh perhatikan ada satu kawasan major line yang perlu diperhatikan iaitu di sekitar 1.29314. Okay, sekiranya price berjaya memecahkan kawasan ini, kita boleh jangkakan bahawa mungkin perubahan trend akan berlaku dalam minggu ini. Namun sebaliknya, kalau kita buka kepada time frame yang lebih kecil, okay, kita boleh tandakan satu trend line yang very simple. Okay, perhatikan kawasan terdekat terlebih dahulu iaitu di sekitar 1.315 ataupun di kawasan support channel kita ni. Okay, so perhatikan kawasan ini. Sekiranya berlaku rebound, okay, kita menjagakan pasaran akan sekali lagi mencuba paras resistant trend line. Apa yang kita boleh perkatakan? Okey. Kalau kita perhatikan tak begitu jauh pun dengan trend line yang kita tandakan pada time frame yang lebih besar tadi. Sekiranya break berlaku di kawasan channel bearish kita ini, so perhatikan kemungkinan price akan mencari paras yang lebih rendah di bawah sebelum membuat keputusan kenaikan ataupun penurunan. Tapi seperti yang kita bincangkan dalam theoreticalnya tadi, sekiranya dolar mengukuh dalam masa terdekat, mungkin GBP USD akan terus menerima tekanan, dan sekiranya data daripada BOE itu sendiri melemah, itu menambah lagi potensi untuk GBP merosot pada minggu ini. Okey, itu sedikit sebanyak apa yang berlaku kepada GBP USD. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada pasaran minyak. Crude oil minggu ini dijangka akan terus sensitif, lebih-lebih lagi dengan perkembangan geopolitik dan jangkaan pertumbuhan ekonomi global. Pasaran minyak sangat bergantung kepada keseimbangan dan bekalan dan juga permintaan. Jika terdapat kebimbangan mengenai gangguan bekalan terutama daripada kawasan pengeluar minyak utama seperti Timur Tengah, harga minyak biasanya akan mendapat sokongan. Namun, jika pasaran mula risau tentang kelembapan ekonomi global, ini boleh mengurangkan jangkaan permintaan minyak dan memberi tekanan kepada harga. Jadi minggu ini, pergerakan minyak mungkin banyak dipengaruhi oleh berita geopolitik dan juga sentimen ekonomi global. Jom kita lihat apa yang berlaku kepada carta crude oil.
Okey, seterusnya kita akan pergi kepada crude oil. So, kita lihat apa yang berlaku kepada crude oil minggu ini. Crude oil membuka pasaran hari Isnin pada hari ini pada paras harga yang tinggi, iaitu di sekitar $100 per barrel. So, seperti yang kita maklum, ketegangan Timur Tengah sedikit sebanyak banyak memberi impak kepada pergerakan harga minyak pada minggu ini. Kenaikan mendadak daripada $67 per barrel sehingga ke paras 100, hampir $120 per barrel, dan spekulasi mengatakan bahawa perang ataupun ceasefire mungkin akan berlaku dalam tempoh terdekat, menyebabkan harga minyak sedikit mereda jatuh ke paras 76.58 per barrel. Tapi itu tak jadi begitu lama. Apa yang kita perhatikan, penganalisa pasaran menjangkakan bahawa crude oil mungkin ataupun ketegangan di Timur Tengah mungkin tidak akan mereda dalam tempoh terdekat, dan itu menyebabkan kalau kita perhatikan pasaran harga minyak mula naik semula daripada paras penurunan yang terendah hari itu 76.79 ke paras $100 per barrel. Tak banyak yang kita boleh cakapkan daripada sudut technical analysis. Apa yang kita boleh perhatikan, crude oil masih lagi bergantung kepada isu geopolitikal semata-mata. So, berhati-hati. Ada analisa mengatakan bahawa crude oil mungkin boleh mencecah ke paras $200 per barrel sekiranya ketegangan di Timur Tengah ini tidak mereda dalam tempoh masa terdekat. Okay, so dalam minggu ini kita menjangkakan ketegangan masih lagi berlangsung dan harga minyak akan terus ditekan, menjadikan harga minyak akan terus naik ke atas, mencecah ke paras. Kalau kita nak cuba, kita boleh tunggu di paras harga tertinggi yang pernah dicapai pada minggu lepas, iaitu di sekitar 119.33. Apa-apa pun, terus alert dengan apa yang berlaku pada sentimen geopolitikal, kerana harga crude oil sekarang sangat-sangat berkait dengan apa yang berlaku di luar sana. Okey, last sekali kita akan pergi kepada mata wang utama, iaitu Dollar Index ataupun DXY. Dolar minggu ini masih menjadi tumpuan utama pasaran kerana banyak instrumen lain bergerak berdasarkan kekuatan ataupun kelemahan USD. Pergerakan dolar biasanya sangat sensitif kepada data ekonomi Amerika Syarikat seperti inflasi, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Jika data ekonomi terus menunjukkan kekuatan, dolar boleh mendapat sokongan kerana pasaran mungkin menjangka kadar faedah kekal tinggi lebih lama. Namun, jika data menunjukkan tanda-tanda kelemahan, ini boleh meningkatkan jangkaan pemotongan kadar faedah dan memberi tekanan kepada USD itu sendiri. Sebab itu minggu ini dolar berpotensi menjadi pemacu utama pergerakan dalam banyak pasaran. Jadi mari kita lihat apa yang sedang berlaku kepada carta DXY. Dolar terus mengukuh mendominasi pasaran. Harga terkini dolar mencecah ke paras 100.54. Dari sudut trend, kita dapat perhatikan di time frame H1 trend, dolar masih lagi di paras bullish. Namun kalau kita perhatikan pada time frame yang lebih besar, apa yang kita boleh perhatikan? Dolar Amerika sekarang sedang berada dalam cap price ataupun sedang berada di satu zon yang sangat signifikan. Okey, iaitu di sekitar paras 100.38. Apa yang kita boleh perhatikan minggu ini, ada beberapa news yang akan menentukan pergerakan dolar itu sendiri. Sama ada data yang dikeluarkan akan menyebabkan dolar itu mengukuh ataupun melemah. So, apa yang kita boleh perhatikan, kawasan sekarang ini adalah merupakan kawasan yang boleh kita tunggu dan lihat terlebih dahulu reaksi pasaran apa yang berlaku. Saya menjangkakan bahawa dolar akan terus mengukuh pada minggu ini. Mungkin akan berlaku pergerakan retracement, mencari paras support di bawah sebelum membuat kenaikan ke paras yang lebih atas. Secara overall kita lihat pada time frame daily, okey, momentum dolar mengukuh masih lagi dominan, masih lagi belum ada tanda-tanda melemah ataupun dolar akan weak dalam minggu ini. So, perhatikan apakah data-data yang bakal dikeluarkan minggu ini, sebab ia akan berkait rapat tentang pergerakan dolar sepanjang minggu ini. Okey, baik, kita sudah sampai kepada penghujung. Jadi kita ringkaskan kesimpulan untuk minggu ini. GBP USD akan banyak dipengaruhi oleh kekuatan dolar dan data ekonomi. Crude oil masih lagi sensitif kepada geopolitik serta jangkaan permintaan global, dan dolar index masih menjadi indikator penting untuk arah pasaran secara keseluruhan. Jadi
Dalam keadaan pasaran yang masih dipengaruhi oleh data ekonomi dan faktor geopolitik, trader perlu bersedia dengan kemungkinan pergerakan pasaran yang agak volatile sepanjang minggu ini. Itu saja analisa pasaran untuk minggu ini bagi GBP USD, crude oil dan juga DXY. Harap analisa ini dapat membantu anda memahami sentimen pasaran dengan lebih jelas. Jika anda suka konten seperti ini, jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak analisa pasaran setiap minggu. Saya, Ahmad Yasir, jumpa anda dalam analisa seterusnya. Bye-bye.